Awak nak tahu tak, masa episod minggu lepas kan, mereka berlawan sekuat hati tau. Lepas tu kan, tiba-tiba muncul Grand Deluxe Robot. Lepas tu, Grand Deluxe Robot melepaskan tumpukan kilat secara tubi-tubi pada ekor robot Black. Awak tahu tak? Tapi kan, saya tak pernah tonton rancangan macam tu lah, Nobita. Alamak, Kak saya. Jadi, awak tahu tak ada lagu baru di pasaran? Dalam lagu tu ada bunyi yang pipi tembam macam ni. Shizuka! Sonia! Saya ada benda menarik ni. Nak datang ke rumah saya, tak? Tanpa saya kan, dia belikan saya mikroskop digital. Kalau disambung ke komputer, boleh lihat gambar bergerak, tahu tak? Betul ke? Hebatnya. Senanglah untuk buat kerja rumah sains, kan? Ya, betul tu. Mikroskop digital konon. Maaf, saya tak sengaja. Oh, iya ke? Saya pun tak sengaja juga. Jangan. Sunyo. Saya suka. Macam tu ke? Tapi saya rasa dalam hal ni yang bersalah sebenarnya adalah awak. Awak fikirlah, ada ke budak perempuan yang suka dengan kisah animasi robot? Dari awal lagi memanglah salah sebab awak yang tak faham perasaan Shizuka tu. Taklah. Kejamnya awak, Doraemon. Bukannya itu masalahnya. Kalau rakan sejati bila saya menangis, dia juga menangis. Bila saya marah, dia sepatutnya lebih marah dari saya. Doraemon, saya mau ke kawan yang hanya petikkan saya, yang hanya petikkan demi saya. Kalau macam tu, saya bagi awak yang ini. Anjing robot peliharaan Chukenta. Chukempa? Tanpa sebab dia akan menjadi rakan yang setia hanya untuk awak. Walaupun dia lemah ingatan, tapi kalau awak ajar dia nanti dia akan ikut arahan awak, tahu tak? Betul ke? Buat macam ni, hala pada awak dah hidupkan switchnya. Huh? Anjing terkenal, Chukempa. Sudahlah tu, gelilah saya. Tapi kan, saya rasalah yang ini takkan sesuai untuk awak. Tapi yang penting, gunakanlah masa tidur tengah hari awak tu dengan sebaik-baik yang mungkin. Untuk ulang kaji ke, baca buku ke. Awak janganlah nama baby pula, Doraemon. Iyalah, sebab saya marah tadi, awak halau dia untuk saya, kan? Bagus, bagus. Awak saja yang faham perasaan saya. Kenapa ni? Kenapa awak nampak resah je ni? Saya faham. Awak nak jadi berguna untuk saya, kan? Tak payahlah ambil beras sampai macam tu. Saya nak berehat sekejap, ya? Terima kasih. Nobita, tolong sekejap. Siang-siang kamu dah tidur, ya? Awak ni terlampau sensitif lah. Tapi awak memang baguslah, Chukempa. Betul awak hari ni, ya? Ya. Awak buat apa tu, Sunyo? Kalau saya bagi tahu pun bukannya awak tahulah. Apa awak cakap? Apa pula ni? Tak ada apa-apa lah. Jangan memainkan dia, nanti teruk awak ada buatnya. Huh?
saya sedang mengambil plankton tasik ni. Oh, ya ke? Macam tu ke? Ya. Awak ada mikroskop digital kan? Saya rasa macam nak tengok je nanti. Huh? Mikroskop digital saya. Kenapa boleh ada dekat sini pula? Awak ni kan, saya tak kisah kalau awak boleh faham apa yang saya mahukan. Tapi awak tadi tu dah melampau lah. Awak ni macam tak faham lah. Kalau awak ajar dia, dia akan ikut arahan awak, tahu tak? Saya kena ajar dia dengan sabar dan hati. Saya di tempat yang salah dengan orang yang salah. Orang yang salah awak kata? Bukan. Baik awak mati hati kalau tak tolong awak ada banyak. Apa dia awak cakap? Tolong hentikan. Tolonglah. Wah. Kalau ya pun, janganlah awak buat macam tu sekali. Kalaulah saya tak dapat ajar dia secepat mungkin. Tapi kalau nak ajar dia dengan sabar dan berhati-hati, kalau ajar dia di sini nanti terjumpa dengan orang lain pula. Oh ya, baik saya ke Gunung Takayama. Kalau benda ni ada kat sini, maknanya... Maafkan saya, Doraemon. Saya pinjam sekejap pintu ke mana saja, ya? Pergi ke Gunung Takayama. Wah! Cantiknya pemandangan kat sini. Hebatnya Takayama. Tengok, cuba awak tengok kat sana tu. Bandar kita tinggal adalah di sebalik gunung sana tu dan terus di sebaliknya. Ada siapa yang akan ganggu kita lagi? Baiklah. Sedia. Ha, pergi ambil. Cepat. Awak budak baik. Ya ke? Baik, lagi sekali ya. Sedia? Ya! Nak kapal yang bagus. Yang ini pula. Boleh tak? Pandai. Bagus. Awak memang budak baiklah. Baiklah, awak dah puas bermain kan? Saya ada banyak perkara yang kena ajar pada awak. Dengar ya. Mula-mula jangan menyalak dengan orang tau. Kalau awak menyalak juga, ia tak memberi faedah langsung pada saya. Lepas tu, jangan sekali-kali menggigit orang, faham? Kalau awak gigit sesiapa walau sedikit pun, saya takkan gembira, faham? Akhir sekali, jangan lupa, jadi anjing yang berguna bukan saja untuk saya dan orang lain. Nanti awak akan jadi popular di kalangan ramai. Jika ada orang lain dalam kesusahan, awak berilah bantuan pada dia. Baiklah, budak baik. Mari kita balik ya. Mari kita balik. Alah, masa bermain dah habis. Jom balik. Baliklah, mari kita balik. Mari. Dia ni kan. Mari kita baliklah. Mari kita balik. Sudahlah tu, jangan main lagi dah. Kenapa ni? Saya baru lagi marah sikit. Awak dah jadi macam Kipa.
Ini mustahil. Saya rasa tak mungkin ini akan berlaku. Tengok, cuba tengok sana Cukimpa. Mana kita tinggal adalah di sebalik gunung sana tu dan terus di sebaliknya. Macam tak ada aja. Betul ke? Kat mana Cukempa menyalak tadi? Rasanya kita di sekitar tempat awak berdiri itulah. Kita akan tengok apa yang terjadi dengan TV masa ni. Kenapa ni? Saya baru haji marah sikit. Awak dah jadi macam ni. Cukimpa! Cukimpa cuba untuk melindungi saya rupanya. Cukimpa! Ke mana awak dah pergi? Hidup penjejak bau berkuasa tinggi. Baik, mari kita jejak bau Cukempa dengan alat ni. Cukempa! Cukempa! Tak bolehlah. Nampaknya bau dia terputus di sini. Cukimpa, mana awak? Nobita, hari dah lewat ni. Jomlah kita balik dulu. Tapi Cukempa telah dimasukkan peranti untuk nalurinya supaya balik. Jadi dia pasti akan balik nanti. Mari, jom kita balik. Cukimpa! Tolong saya! Shoo, shoo. Ada budak kena serang dengan anjing. Syuk, pergi. Nak kena ni. Syuk. Jadilah anjing yang berguna untuk orang lain. Jangan datang lagi. Jangan datang lagi. Nanti awak akan jadi popular. Percayalah cakap saya. Anjing pelik tu dah hilang ke, ha? Nak tahu tak, anjing tu suka hati je bawa mikroskop digital saya, tau. Wah, teruk betul lah perangai dia. Sepatutnya itu tanggungjawab tuan dia, kan? Nobita, kami juga akan mencarinya bersama. Ha? Waktu susah, sama-samalah kita tolong kan? Betul. Mari kita cari. Cukempa! Kemanalah anjing tu pergi, ya?
Macam mana, Nobita? Baik, selepas itu kita kena buat macam ni. Oh? Jukenpa! 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 Oi, kemana awak pergi ya? Jukenpa! Ada tak? Sedia! Baiklah! Ke arah kemenangan Jepun. Bola dibaling. Strike! Batter out! Perasaan saya aja agaknya. Masa macam ni, kalau makan dorayaki mesti kita akan ceria, kan? Awak dah beberapa hari tak makan snack, kan? Nah. Maafkan saya, Cik Ipa. Awak tak apa-apa ke? Yelah. Nanti kita main, ya? Saya tak sangka awak boleh juga pada saya. Saya rasa seronok sangat, awak tahu tak? Saya suka pada awak. Semuanya dah tetangga lah. Tak mengapa, saya akan baikinya semula nanti. Tak sangka, Dekisuki. Awak ni memang serba tahu, kan? Tak adalah, mana ada. Awak memang hebatlah. Ya. Awak ni hebatlah. Betul lah. Kenapa awak tak percaya pula? Saya nak main dengan saya suka. Tapi keadaan macam tak sesuai lah. Jangan menyalak pada orang tau. Jangan gigit orang tau.